Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, kaulah Helmi. Cuaca panas yang melanda ibu negara sejak beberapa hari lalu dijangka berterusan sehingga hujung minggu ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, suhu harian boleh mencecah antara 34 hingga 36 darjah Celsius, terutamanya pada waktu tengah hari. Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar dalam tempoh cuaca panas dan sentiasa memastikan tubuh kekal hidrat dengan meminum air secukupnya. Golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah kesihatan juga diminta mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam perkembangan berkaitan, pihak berkuasa tempatan telah meningkatkan pemantauan di kawasan lapang dan hutan kecil bagi mengelakkan kejadian kebakaran terbuka. Setakat ini, beberapa kes pembakaran kecil telah berjaya dikawal tanpa melibatkan kerosakan besar. Selain itu, Kementerian Kesihatan turut mengingatkan orang ramai tentang risiko strok haba yang boleh berlaku jika terdedah terlalu lama kepada suhu tinggi. Gejala seperti pening, keletihan melampau dan kekeliruan perlu diberi perhatian segera. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca dijangka berubah dengan kemungkinan hujan ribut petih di beberapa kawasan menjelang awal minggu hadapan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti perkembangan cuaca semasa melalui saluran rasmi. Sekian, terima kasih.